Saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia kerana semakin pintar untuk menguruskan kewangan mereka. Mereka mendapatkan laporan pelapor kredit yang melalui MyLoan Domain untuk mendapatkan dana. Apabila mereka merujuk kepada laporan pelapor kredit mereka dan konstitusi MyLoan, mereka menyelesaikan masalah itu dan mereka datang kembali ke MyLoan untuk membuat permohonan pinjaman baru. Dalam permohonan kedua, pinjaman mereka berjaya untuk diluluskan. Sekiranya anda gagal membuat pinjaman, pastikan anda tahu apakah punca anda gagal. Itulah sebabnya kami menubuhkan MyLoan untuk rakyat Malaysia mendapatkan laporan pelapor kredit mereka dan mendapatkan khidmat nasihat. Apapun saya ucapkan tahniah kepada pelanggan-pelanggan yang berjaya mendapatkan dana dan yang tak dapatkan dana itu, harap anda menyelesaikan masalah anda lebih bercelik kewangan. Jangan buat komitmen yang melampau, jangan lewat membayar komitmen, jangan berhutang sampai tidak bayar. Nasihat saya, kehendak kita macam-macam tetapi kemampuan kita ada limitnya, tuan-tuan. Saya pun seorang yang sentiasa berjimat, hari esok saya lebih baik daripada hari ini. Kalau saya boleh habiskan semua gaji hari ini, esok saya susah lah, tuan-tuan. Dapatkan khidmat nasihat dan laporan pelapor kredit anda melalui MyLoan Domain hanya RM50 saja. Dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.